Lagi satu apa? Dengan bersama. Bersama Parti Rafizi. Rafizi ke? That one Rafizi lah. Betul-betul Rafizi. Rafizi. Oh, Gen Z awak tak kenal Rafizi Hei, bahaya. Rafizi, Gen Z tak kenal awak. Hai, Assalamualaikum. Saya Natasha, host anda pada hari ini di Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. So, hari ini saya bawakan co-host saya, Hazim, Marisa, dan saya juga ada bawa seorang Gen Z lagi akan join podcast kita, iaitu Akila. Seorang lagi bawa. Ya. So, Akila pun ada jugalah nak tanya soalan dekat Tuan Hisham. Boleh? No problem, boleh. Okey. Nanti bawa ramai-ramai pun tak apa. Okey, kita penuhkan nanti. Alright. So, Tuan Hisham, pagi ni kita ada berita berkenaan dengan AMH, iaitu Angkatan Muda Harapan. Angkatan Muda Harapan. Ya. Okey. Menggesa Menteri dan Timbalan Menteri Barisan Nasional untuk meletakkan jawatan dari Kabinet. Angkatan Muda Harapan. Ya. Siapa dia punya ketua ni? Siapa yang cakap? Okey, ketua dia adalah Tak silap saya Wu Kah Leong. Wong Kah Leong. Parti mana dia? I think Depsi. Depsi, DAP. Depsi. So, Pakatan Harapan punya pemuda ni diketuai oleh DAP, Depsi. Wong Kah Leong. Wong Kah Leong, betul. Okey, so dia suruh ahli parlimen, bukan ahli parlimen, menteri dengan timbalan menteri ini. Kenapa dia suruh letak jawatan? Sebab ekoran Barisan Nasional secara terangan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Dengan PAS. So UMNO PAS lah parti tulis. So dia tak puas hati. Betul. Sebab dia cakap apa? Sebab Barisan Nasional secara terangan bekerjasama dengan PN. So pasal kita Barisan Nasional dengan Perikatan Nasional bersama pun dia koyak. Macam tu. Sebab-sebab lain yang dinyatakan? Yang itu dekat dalam media tu itu je yang dia bagi tahu. Ya, betul. I see. Okey. Jawapan ringkas saya tengok macam ni. Nombor satu, ialah mungkin dia koyak. Sebab di dalam kajian perpaduan di peringkat pusat, mereka bekerjasama. Tapi di negeri ni melawan pula ni. Macam mana? Lepas tu di Johor saya tengok memang dia bergaduh-gaduh ni. Saya ingat kan ada Barisan Nasional punya parti pun bantai PH dan PH pun bantai Barisan Nasional. So mula-mula tu dia macam cakap-cakap ayam aja. Tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Lepas tu dia marah, ni marah, makin lama makin marah. Di Johor saya tengok ada satu tu Presiden UMNO Zahid Hamidi, Datuk Zahid satu malam dia cakap, kajian hari ni perpaduan jadi kerajaan, dia kata sebab ahli parlimen BN lah 30 tu, orang tu boleh jadi kerajaan lah, mungkin dia kata Perdana Menteri sebagainya lah, dia cakap macam tu, dia cakap depan penyokong dia. Keesokan harinya Anwar Ibrahim Perdana Menteri pun koyak, saya ingat dia cakap kalah menang Johor pun saya Perdana Menteri, dia cakap. So mungkin dia bermula dengan gurauan-gurauan ke, ataupun mungkin orang tu tak perasan, mungkin dia cakap depan penyokong dia, orang ni tak sedar ke, tapi kan lama-lama bergaduh sikit-sikit jadi bukit, mungkin berkali macam itulah. So bila pergi Negeri Sembilan, di Johor Barisan Nasional tak bekerjasama directly dengan PN atau PAS, mereka bertanding semua kursi. So bila di Negeri Sembilan ni ada, walaupun tak ada tulis ke mana-mana, somehow macam nampak ada perbincangan lah. Dua-dua pun dah cakap macam tu. So Barisan Nasional Umum bertanding semalam 25 kursi, 11 kursi Perikatan Nasional bertanding. Total kursi di Negeri Sembilan 36. So marah lah dia ni, Angkatan Muda ni. Dia cakap suruh letak jawatan di pusat. Okey, jawapan ringkas saya macam ni lah. Saya kata dia Angkatan Muda Harapan. Dalam tu ada Angkatan Muda Keadilan. Keadilan, Harapan ni semua bos dia Anwar Ibrahim. Pengerusi Harapan, Parti Pakatan Harapan adalah Perdana Menteri. So buat apa dia nak suruh orang lain letak jawatan?
Kuasa untuk melantik dan memecat menteri atau timbalan menteri ini adalah kuasa Perdana Menteri. Betul. Pengurusi Pakatan Harapan tu Perdana Menteri, suruh ajalah bos dia pergi pecat ajalah menteri dengan timbalan menteri BN ni. Apa susah? So sebab tu saya nak cakap pada AMH ni, cakap pada ini. In fact dalam AMH ni bawah tu ada AMK. Tak salah saya Angkatan Muda Keadilan ni, dia punya ketua pemuda dia Kamil Munim. Kamil Munim ni adalah setiausaha politik Anwar Ibrahim. Betul. So pergilah WhatsApp Anwar Ibrahim pada saya lah kan. WhatsApp bos dia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cakap je lah, pecat je lah. Orang UMNO, menteri-menteri, timbalan menteri ni apa susah? Buat apa pula nak suruh orang tu letak jawatan, sebab itu jalan jauh. Dan kita dah tengok dulu dekat Melaka, saya tak salah saya ada bergaduh sikit-sikit antara seorang exco UMNO di Melaka dengan DAP di Melaka dulu. DAP suruh exco ni letak jawatan. Dia letak jawatan. Lepas tu tapi peletakan jawatan tu tidak diterima oleh Ketua Menteri Melaka. So tak jadi. So kalau katakan orang Barisan Nasional Menteri dengan Timbalan Menteri ni kata letak jawatan, lepas tu Perdana Menteri tak terima, tak jadi juga. So macam-macam acah main-main dia buat apa. Betul-betul. Betul tak? Macam acah-acah main-main tak So kalau nak betul punya, instead of menyuruh orang kata menteri atau timbalan menteri Barisan Nasional ni letak jawatan di pusat, suruh ajalah Perdana Menteri Anwar Ibrahim pecat dia orang ni semua. Betul Kalau juga. betul-betul dia berani dan serius. Kalau tidak dia main acah-acah. Kalau Gen Z cakap acah-acah tu apa? Macam mana? Gen Z cakap acah-acah apa? Main-main acah-acah juga. Acah lah, acah je kan. Macam generasi saya dulu cakap sembang kari. Generasi awak cakap apa? Sembang lebat. Kalau macam tu Gen Z cakap ini AMH ni sembang lebat je lah. Kalau dia sembang betul, pergi cakap pada bos dia, pengurusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, pecat. Betul. Dia pun dah ada kuasa Dia kan? pun dah ada kuasa. Betul. Apa lah suruh nak orang letak jawatan pula? Betul tak? juga. Betul-betul. So pada saya kali ini Anwar Ibrahim dan AMH, saya cabar balik AMH, saya pun tak ingat nama dia siapa. Suruh dia Wong Kah Leong. Encik Wong Kah Leong cakap pada bos awak, suruh pecat dia orang ni semua. Itu jawapan saya. Okey. Yelah betul lah kan? Gen Z setuju tak? Setuju juga. Setujulah, betul lah. Perdana Menteri tu sendiri ada kuasa. Kuasa. Ada Kenapa kuasa. nak guna jalan jauh? Apa pula nak suruh kita pula nak suruh BN pula dah. WhatsApp je. Kuasa. WhatsApp je lah. Betul tak? Okey. Alright, Tuan Hisham, saya ada soalan. Okey. Okey, baru-baru ni kita tahu yang PRN di negeri Johor baru saja habis. Okey. Okay, and then dan BN berjaya membentuk kerajaan dengan memenangi 48 kerusi, betul? Okey. Dan 40 diorang punya target hanyalah 44. I think 44 betul. Betul. Ya. Dan So dia lebih. Ya. Yeah. So 4 kursi lebih. So dia perform lah. Betul. Okay. So I would say ini adalah kemenangan besar diorang di Besar. PRN Johor. Yeah. So why dekat PRN Negeri Sembilan mereka tak bertanding untuk semua kerusi? Okey. Sedangkan diorang lagi bekerjasama dengan PN which is Perikatan Nasional untuk kerusi-kerusi yang lain. Okey. Betul? Dan saya rasa supposed to be mereka patut bertanding untuk semua kerusi sebab diorang baru saja menang besar. Betul? Kenapa awak rasa dia sepatutnya bertanding semua kursi? Sebab beza PRN Negeri Sembilan dengan Johor dia tidak jauh. So diorang punya dekat baru je confidence. menang besar ni. Betul. Patutnya Baru je. dia macam kuat kan? Ya, still confident. Confident lah. And then I pun ada buat research about politik analysis semua. Diorang tak ada sentuh pun bagi statement about this. Okay. So I want to know from your POV, which is politik insider. Okay. Why? Okay. Oh ada lagi? Akilah kan? Ya, betul saya. Akilah yang okay. Actually saya pun ada persoalan yang lebih kurang sama dengan Azim. Okay. Saya ada tengok satu video di Utusan TV. So this is the video. Kerana kita memasuki pilihan raya ke-16 ini, kita akan buat ada persefahaman dengan kawan. Tapi jangan risau, kita tak ada persefahaman dengan Linggi. Maksud dia MB
Dia bertanding di tinggi. Ya, Okey, soalan awak? Okay. Dalam video yang kita tengok tadi tu, Okey. Tok Mat Hassan menyatakan persefahaman dengan kawan. Jadi persoalan saya, kenapa Tok Mat Hassan ingin bekerjasama dengan PN pada PRN Negeri Sembilan ke-16 kali ini? Kenapa kerjasama tu tiba-tiba? Okey. So ada berkait pasal tu awak nak. Okey. So Azim tanya. Okey, dan awak dah buat research, awak kata saya pun perasan tu. Saya tengok dalam TV apa penganalisa apa tak Dia cakap tak sangat. sentuh pun, Tak bagi sentuh. statement apa-apa. Tak bagi statement apa-apa. So pada pandangan orang biasa nampak macam tak logik pula kan. Awak dah menang besar. Tiba-tiba seminggu lepas itu awak tak bertanding sama kursi, nak bekerjasama dengan orang pula dah. Betul tak? Biasanya kalau awak dah benang besar, dah kuat, pergi je lah solo. Betul? Itu yang soalan awak, betul tak? Betul. Okey. Awak pula tanya, dah lah tak bertanding sama kursi, nak bekerjasama dengan Perikatan Nasional dengan PAS. So soalan awak, kenapa? Okey. Tu soalan kebat tu. Tu pasal semalam saya cakap Gen Z ni bahaya juga awak ni. Gen Z, siapa yang ingat Gen Z ni tak faham politik, datang sini. Ini Gen Z soalan-soalan, saya tengok soalan awak soalan yang bagus. Okey, nombor 1, ini tak ada skrip kan? Tak ada. Tak ada skrip. This is unscripted. Ini dia punya kerja. Tasha punya kerja dengan kawan-kawan. Okay, you put me on hot seat ni nak jawab. Now, jawapan saya macam ni. Dia memang kalau tengok atas kertas secara apa ni kata telahan dia tu macam tak logik nampak. Dia menang besar bukan sikit-sikit daripada 56 kursi di Johor. Target 44. 44 ni pun dah besar dah. Lebih daripada 3/4 kata saya. Super majority, lebih daripada super majority. So sebelum itu dulu masa saya berkempen masa tahun 2022, mereka menang 40 daripada 56. Itu pun dah gila besar dah pada ketika itu. Lepas tu 2 minggu sebelum pilihan raya saya mencabar-cabar mereka ini. Saya bukanlah mencabar apa, saya mungkin Twist sikit lah. Cocok sikit lah kan. Saya cakap pada diorang Barisan Nasional Johor, kalau awak dapat 40 saya tak impress. Awak kena dapat 44 saya cakap. Kan pada ketika itu saya cakap macam itu je lah. Sekali betul dia dapat 48. Lebih daripada 44. So that is actually impressive. Impressive. Dan maksudnya mereka dapat mandat, mereka dapat sokongan, mereka kuat. So persoalannya, mengapa seminggu selepas itu tiba-tiba dia tak bertanding semua di Negeri Sembilan, dan dia bekerjasama dengan PAS. Now dan lepas tu kenapa PAS? Sebelum saya jawab kenapa PAS atau Perikatan Nasional, ini saya dah bagi sedikit sebanyak jawapan dalam ceramah saya minggu lepas ke 2 minggu lepas di Gombak. Minggu lepas, lepas saja PRN. Saya ingat bukan lepas PRN, hari PRN. Dia hari Sabtu. Hari Sabtu minggu lepas, belum kira undi lagi. So saya pergi ucapan di Gombak. Pukul, tak salah saya pukul 12 ke pukul 1. Dia orang tengah pergi mengundi, tak kira undi lagi ni. Time tu saya dah cakap, saya dah jangka pada ketika itu BN, saya cakap UMNO akan menang lebih kurang 25 ke 35 kursi. UMNO. Sekali dia orang menang 36 daripada 37, so lebih kurang lah. Beza 1-2 kursi. So dia menang besar tu, at the upper limit of saya punya prediction. So lepas tu saya kata, terus saya cakap pasal Negeri Sembilan. Saya cakap Negeri Sembilan ni lain. So jawapan kepada soalan awak tu, Negeri Sembilan lain. So insider tahu. Negeri Sembilan ni kalau awak tengok, dia berlainan daripada Johor. In terms that dia kawasan campuran dia lebih kurang sama, banyak proportion dia daripada Johor, tapi lebih teruk daripada segi jumlah pengundi Melayu berbanding jumlah pengundi bukan Melayu. So di Johor, dulu saya cakap di Johor 56 kursi, kawasan campuran ada lebih kurang 15 ke 20 macam itu, kawasan Melayu ada 20 ke 30 macam itu. Dan kawasan campuran mereka itu, iaitu kawasan yang campuran ni biasa kawasan yang PH dengan DAP ada advantage. Sebab penyokong mereka tidak dinafikan ramai bukan Melayu lah. Macam Barisan Nasional, Perikatan Nasional, PAS dan UMNO, orang Melayu sokong. Melayu, betul.
Di Johor ni, kawasan-kawasan DAP ni, dia punya Melayu percentage dia dalam 40 ke 50%. Itu dah kira kawasan DAP. Oh, okey. Kawasan DAP. Ada yang 55%, yang mana bukan Melayu 45%, Tinggi 50% tinggi. So pada kita itu kawasan DAP. So sebelum itu DAP menang berapa belas kursi, 10 ke 14 kursi di Johor di kawasan-kawasan ini. Tak boleh kita sentuh. Sebab undi Melayu berpecah, so undi mereka 50% solid, so mereka menang. But di Johor itu lagi sebab pengundi PH ni tak keluar mengundi, sebab apa-apa sebab 200,000 pengundi PH tak keluar mengundi, maka kawasan-kawasan campuran ini yang dulu kawasan DAP, kawasan PH ni pun mereka kalah. Sebab pengundi mereka tak keluar mengundi, dan di kawasan ini orang Melayu bagi undi kepada Barisan Nasional. Termasuk di kawasan yang MCA MIC bertanding. So MCA MIC bertanding di kawasan macam Tangkak, Bekok, itu kawasan DAP sebelum tu. Itu kawasan-kawasan tu, sebelum ni kawasan DAP orang Melayu bagi undi kepada MCA MIC sampai dia menang di kawasan DAP ni. But bear in mind, kawasan tu macam saya cakap tadi, peratusan pengundi Melayu dia kurang-kurang ada 40 lebih peratus ke 50 lebih peratus. Okey. Di Negeri Sembilan macam mana? Negeri Sembilan, kawasan campuran macam ni, pengundi Melayu dia lagi rendah. Betul. Ada lebih kurang 11 kawasan di mana jumlah pengundi Melayu dia 30, 20%, bawah 10% pun Betul. ada. Betul. So kawasan-kawasan macam ni overwhelmingly orang bukan Melayu. Contoh, satu kawasan tu nama dia Lobak. Awak teka di kawasan Lobak ni berapa peratus pengundi Melayu ada situ? Teka. Less than 50? Less than 50. Awak, Kila? Teka. 30%. Natasha? 50? 15. 3%. One digits. Di Negeri Sembilan, di Lobak, ada satu kawasan Tudun, 3% saja orang Melayu kat situ. 97% bukan Melayu. So kawasan macam ni macam mana? Kan? Ini kawasan PH, kawasan DP lah tu. Kalau dia tak keluar separuh pun, orang Melayu cuma ada 3-4%, kalah kawasan tu. Lebih kurang lah. Macam tu. Dan ada lagi 10-11 kawasan macam ni. Yang 20%, 25% pengundi Melayu. So 70% macam tu. So dia kawasan campuran di Negeri Sembilan lebih teruk daripada Johor. So saya ingat Barisan Nasional pun dah kira-kira macam ni. Ucapan saya digombak, saya dah cakap terus terang pada Barisan Nasional. Saya pun kata, sebab kita pun dah kira dalam politik ni, some people say politics is a game of numbers. Now to me politik is not a game of numbers, election is a game of numbers. Politik ni lain, di power people. Ni kan siapa yang belajar politik. So election is a game of numbers. So when you go to election, bila pergi election, now kita kena tengok nombor dia. Di Negeri Sembilan, kawasan-kawasan macam ni, kalau Barisan Nasional dulu sebelum ini mereka dapat 14 kursi daripada 36. Masa tu dia bekerjasama dengan Pakatan Harapan. So kali ni kalau dia pergi solo, kalau dia overconfident selepas Johor, kan, dia pergi solo, dia rasa dia dah kuat. So kawasan-kawasan yang macam ni, dia akan susah nak menang. Plus kawasan sedia ada dia sendiri pun, dalam ucapan saya digombak, saya cakap, saya kata awak ada 14 kursi sekarang, kalau pergi solo mungkin awak boleh menang 10 kursi je. Kalau ada satu statement by orang UMNO sendiri ke, saya tak ingat siapa, dia kata in fact dia daripada 14 tu 6 kursi dia goyang sebab dia cuma menang dalam 70 majority, 100 majority, very nipis punya majority. Ada 6. So 18 tolak 6 tinggal 8. Awak bayangkan. So kalau mereka pergi solo, bertanding semua 36, menang 8, tak boleh bentuk kerajaan. Tak boleh bentuk kerajaan. So sebab itu mereka buat keputusan yang bijak. Bijak untuk bekerjasama dengan PAS. Sebab kalau undi Melayu pecah di Negeri Sembilan, mereka pun tak boleh bentuk kerajaan. Siapa yang menang? PH menang. PH menang. So itu dia punya jawapan kenapa Barisan Nasional, soalan awak tadi, dia dah rasa kuat, kenapa dia pergi. So pada mereka is practicality. Practicality and reality. So dan saya dalam ucapan saya pun saya kata jangan overconfident. Betul. Dalam politik it's easy to become complacent.
overconfident dan dah rasa kuat, tapi bila tengok nombor tak boleh. So mereka buat keputusan yang bijaksana dan praktikal untuk pergi Negeri Sembilan. Saya rasa Tok Mat Hassan lah dengan Datuk Jalal buat keputusan begini ya. Pada PAS pula mereka pun buat keputusan yang bijaksana. Less daripada segi transaction tapi more spiritual. Ataupun daripada dia kata sebab dia nak penyatuan ummah. Betul. Dan dia nak kerajaan majoriti Melayu Islam. Melayu, betul. Yes. Walaupun dia kata tak jadi MB ke apa ke kan. Itu yang PAS nak. Saya tengok statement daripada Presiden PAS Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi. Dia cakap apa? Dia kata tak apalah kita jadi lilin yang membakar diri sendiri, janji kita tolong supaya ada kerajaan orang Melayu di Negeri Sembilan dan di Johor. Macam itu. Sebab kalau tidak, alternatifnya apa? Alternatifnya PH memerintah di Johor ataupun Negeri Sembilan. So PAS tak nak macam itu. So PAS bekerjasama dengan UMNO sebab pada objektif yang lebih besar. Walaupun daripada segi transaction saya baru masuk PAS, tapi saya tengok PAS ni, saya sesuai dalam PAS sebab saya rasa selesa dalam PAS. Dalam PAS ni kita tak kira sangat transactional tu. Transaction tu, apa untung rugi kita dapat tak kira sangat macam tu. Kita nak pada goal atau matlamat yang lebih besar, iaitu matlamat penyatuan ummah. Matlamat penyatuan orang Melayu untuk tolak kajian DAP, kajian PH, itu matlamat PAS. So, sebab itu mereka bekerjasama. Sebab itu PAS bekerjasama dengan BN dekat situ. BN pula okey, saya rasa dia pun nampak nak penyatuan ummah lah. Tapi nombor satu, dia nak menang dulu. Dia nak kuasa. So untuk dia menang, nak kuasa, nak jadi MB, saya tengok ada statement daripada mereka. So mereka pun setujulah untuk bersama dengan PAS. So itu jawapan dia. Okey. Okey tak jawapan? Okey. Okey. Alright. Sorry Tuan Syah. Saya ada question regarding macam tu. Okay. So, saya ada dua video actually. Okay. Banyak Dua video Dua question kita video. tengok. Okay, ni Gen Z ni awak, this thing about Gen Z that saya suka. Awak buat research, awak cek video ni kan, and awak tanya soalan. So fakta, because you guys like fact, right? Like Yeah. fakta, okay. Okay. Kita sedang usaha kerjasama. Bukan mereka awal kita dah usaha kerjasama untuk ambil alih kerajaan melalui SD. So, and then there's the second video. Ucapkan terima kasih kepada pimpinan Perikatan Nasional kerana telah buat deklarasi awal untuk menyerahkan jawatan Menteri Besar kepada UMNO dan Barisan Nasional. Ini bila segmen ni? Ni pagi tadi. Pagi tadi? 19 Julai pagi tadi. Baru ni? Yes, baru Sebab saja. statement Tuan Guru Haji Hadi, Presiden PAS tu Dah. 2-3 hari lepas. Betul? Okay, and then ada susulan statement dia tu. Saya ingat statement ni dia buat masa saya ada kat Seremban kot ada. Masa tu Tuan Guru Haji Hadi Ayah Cik, Presiden PAS, dia kata dulu kita dah cuba melalui SD. Cerita masa SD ni, masa awal-awal krisis adat, semalam kita bincang pasal krisis adat kan. Betul. So, awal krisis adat ni berlaku, kita tak setuju dengan apa yang MB Amin ni buat sebab kita rasa dia mengeruhkan lagi institusi adat, cara dia handle adat tu semalam kita dah bincang. So Barisan Nasional 14 adun menaik sokongan dan disokong oleh 5 adun Perikatan Nasional pada ketika itu. 3 PAS dan 2 bersatu that time lah. So kita boleh tubuh kerajaan pada ketika itu, tapi ada something happen, Anthony Loh, tak mau mention lah kan, dengan Anwar, sekali tak jadi. Okey, sekarang kita pergi melalui pilihan raya pula. So pilihan raya, sebab itu Presiden PAS kata kali ni kita nak bekerjasama sebab matlamatnya sama, caranya berbeza. Cara ni kita pergi cara pilihan raya. Cara pilihan raya pula. Lepas itu tadi Datuk Jalal kata terima kasih kepada PAS untuk So surah. ni ada question regarding those two videos. Okay, kan dia dah cakap beliau dah berkata Oh sorry, saya ulas terus, saya tak dengar question awak. Apa question awak? Okay. So tapi basically itulah regarding macam BN and PN, which is PAS, mereka dah bergabung. So dari situ sebabkan hari tu, sebab tadi kita mention pasal BN hari tu dia dah menang besar dekat Negeri Johor. So dia buat saya bertanya dengan mereka yang bergabung ni, BN, Datuk Jalal sendiri dah berkata yang beliau dah kata basically pihak BN akan
dapat semua kerusi Menteri Besar di Negeri Sembilan tu. Okay. So dia buat saya bertanya-tanya macam apa yang PN dapat? So PN maksud you apa, PAS? PAS. Apa yang mereka dapat even though they did say Okay. that dorang dah ada persetujuan sama-sama untuk tu. Okay, I understand what you're saying. And why did they macam how did they give it to them lah, macam how macam mana diorang boleh okay dengan benda tu. Okay, I get what you mean. Sebab tu awak tunjuk video tadi tu. Yes. Tuan Guru Haji Hadi setuju kita nak tukar kajian ini sebab apa tu orang kata nak tukarlah kajian PH ni, kita tak setuju dengan PH, DAP, Amin dan sebagainya. Lepas tu ada satu video Datuk Jalal pula kata terima kasih kepada PAS kerana dah setuju bagi dia jadi MB. So now just now Marisa kata dekat Johor dia orang dah menang besar, dah menang. And then, PAS bantu. Betul. So Lepas macam tu PAS tak dapat apa. on jadi MB. PAS Tak dapat apa-apa. PAS tak dapat apa-apa. Dia nampak macam tu lah. So that's why I need your sekarang ni insider perspective. dekat Negeri Sembilan pun sama. Kalau menang kali ni BN dapat lagi jadi MB, dapat lagi dia punya ni. So PAS dapat apa? Okay, that's a valid question. Dan politik ni ada dua elemen. Satu macam saya cakap spiritual, semangat, transaction ideological, and then second is transaction. What apa benda yang kita nak dapat ni daripada transaksi ni Okey, pada saya macam UMNO dia dapatlah transaksi tu, dia sukalah. Dia buat menang dapat jadi MB. Okey, saya pun dulu dalam UMNO. Saya pun tahu orang UMNO ni macam mana dia fikir. Dia benda-benda macam tu dia suka. Because orang UMNO dia nampak kuasa lah. Dia nak kuasa lah, power. In fact dulu ada seorang sahabat kita juga dalam majlis tertinggi UMNO. Masa tu saya kata saya nak jadi pembangkang kan, sebab saya punya fikir, ideologi saya pada ketika itu UMNO ni ada penyakit sebab dah lama sangat berkuasa, politik wang dan sebagainya saya kata. So kalau kita nak bersihkan UMNO, kita kena jadi pembangkang kurang-kurang satu penggal, saya cakap. Satu penggal, barulah orang-orang yang ada penyakit politik wang lah, rasuah semua keluar dari UMNO, tinggalkan UMNO, kita boleh bersihkan UMNO. Tetapi ada juga pihak-pihak yang tak setuju. Dia kata buat apa Jadah jadi pembangkang, dia kata 1 sen pun tak guna jadi pembangkang. So dalam UMNO ada juga orang yang berfikiran macam tu, dia fikir kuasa, transaksi dan sebagainya. So certain, tak semua orang UMNO macam tu. Mak ayah saya masih orang UMNO kuat. Dia akar umbi, orang UMNO dia very spiritual, very ideological. But setengah-setengah UMNO leader dia more transactional. Tapi kebanyakan akar umbi UMNO dia bukan transaksi. Dia perjuangan. Satu transaksi, satu perjuangan. So orang UMNO dia tengok daripada segi transaksi apa untung rugi. Kira untung rugi daripada transaksi, kita dapat jadi MB, kita dapat ni di Johor, kita dapat kuasa, dapat jadi ESCO, dapat jadi MB, PAS tak dapat apa. Okay, PAS pula daripada segi kalau kira-kira matematik macam tu memang dia tak dapat apa. Tapi PAS ni saya tengok dia lagi pentingkan daripada segi spiritual. Daripada segi perjuangan tu. Apa perjuangan dia? Sebab itu ucapan saya di Gombak, saya kata PAS ni more dia non-consequentialism. Dia non-consequentialist. Maksudnya pada dia cara tu lebih penting daripada pengakhiran ataupun daripada apa yang kita dapat atau tidak. Kadang-kadang dalam ada setengah orang dia consequentialist. If you read philosophy Immanuel Kant, ada dua jenis manusia, satu consequentialist, satu non-consequentialist. Satu yang consequential ini matlamat menghalalkan cara. Kalau nak satu benda tu buatlah cara apa pun, berdosa ke ni ke tak kira. Itu ada orang macam tu. Dalam PAS dia tak macam itu. Perjuangan penting, cara awak nak mendapatkan sesuatu tu penting. Kena cara halal, kena cara ini. Dalam Islam macam itu. Kalah menang di tangan Tuhan. Apa yang kita dapat kemudian di tangan Tuhan. Itu. So dalam hal ini pun begitu. Dia mungkin tak dapat jadi MB. Tapi dia tak kisah pun pasal benda tu. Sebab dia kisah pasal penyatuan ummah dan the process of kita menyatu padukan orang Melayu dan orang Islam. In a way pada PAS saya nampak dan ucapan saya, sebab saya nampak benda ni sebab saya pun orang macam tu. Pada saya
kalau matlamat itu kita nak matlamat tu tapi cara tu salah, saya tak setuju. Matlamat, kita punya matlamat kena betul dan cara kita dapatkan betul. Okay, kadang-kadang kita tak dapat matlamat tu, cara kita betul, itu pun adalah kemenangan pada kita. Macam pada kita, dia macam PAS, dia tak dapat jadi MB di Johor, dia tak dapat MB di Negeri Sembilan. Tetapi cara kan kita bekerjasama dengan UMNO itu ke arah penyatuan ummah dan perpaduan orang-orang Islam di Malaysia ini. Itu adalah satu kemenangan pada kita already. Macam saya, saya tengok, kita dah ke arah penyatuan ummah. Mungkin lepas ini kita usahakan penyatuan ummah dan kerjasama UMNO PAS di peringkat persekutuan masa PRU pula. So that's the process. So the process is more important, lebih penting daripada short term ni. Kadang-kadang ada orang ni dia short term. Dalam bahasa orang putih dia panggil myopic. You guys know myopic. Myopic is like tengok benda yang depan mata, tak nampak benda yang ini. Macam pada PAS, saya tengok apa yang dia dapat ialah dia tengok pada matlamat yang lebih besar. Iaitu lepas ini kita buat penyatuan ummah, kita pergi PRU. Lepas kemenangan di Negeri Sembilan ini, kalau PRU 16 dalam ucapan saya tahun lepas, tak salah saya, di Kedah atau beberapa bulan yang lepas, saya kata kalau PRU kita bekerjasama antara UMNO dan PAS. Benda ni saya dah lama usahakan bersama kawan-kawan. Kita bertanding 120 kursi, kita boleh menang 120 kursi di Semenanjung. Dan membentuk kerajaan. Itu matlamat yang lebih besar. Dan saya perjuangkan hal ini, saya tak suka kerjasama kita dengan DAP. Saya dipecat dalam UMNO sebab itulah, sebab saya kritik pasal kerjasama UMNO dengan DAP. Yang saya selalu meletih, panggil dia orang ni amdap ni sampai dia berdesing telinga tu kan. Tapi at least sekarang ni ada berjaya lah sikit. Walaupun tak sepenuhnya lagi sebab saya panggil dia orang ni amdap lah. Dia orang ni panas telinga, dia tinggalkan DAP dalam 2 PRN ni saya rasa lah kan. Lepas tu bekerjasama dengan PAS. Saya ingat kalau saya tak meletih pasal amdap ni, mungkinlah mereka masih selesa dengan DAP, masih bekerjasama, tak ada orang tegur barangkali sebab saya keep meletih pasal amdap ni lah, mungkin dia pun tak selesa tinggalkan DAP di Johor. Sampai UMNO Johor kata kita bukan amdap kan. Orang yang paling kuat sekali kritik pasal amdap ni saya barangkali, walaupun bukan saya mulakan, yang mulakan dengan Komeng di Sungai Bakar, Sungai Air Kuning ke tak salah saya, dengan orang UMNO dekat situ. So di Johor mereka pergi UMNO original. Di Negeri Sembilan pun sama, kita bekerjasama dengan PAS. So in a way, apa yang kita usahakan, saya dan rakan-rakan saya telah berjaya lah sikit sebanyak. So suruh dia tinggalkan amdap ini dan bekerjasama dengan PAS Antara Parti Melayu, itu yang saya mahu. Tapi ada yang tanya saya, dia kata, habis sekarang ni tak ada amdap dah, berhentilah cakap amdap, kita orang ni berdesing dah telinga dengar. Saya kata, itu hari saya kata, ada lagi amdap, saya kata. Di peringkat pusat masih lagi amdap, ada. Kecuali mereka ni letak jawatan macam yang seru oleh DAP itu, atau Anwar pecat mereka lah. So saya kata selagi ada kerjasama antara UMNO dengan DAP di pusat, masih ada lah lagi amdap. So selagi amdap ada kat situ, saya akan berletih lah pasal amdap sampai mereka tinggal terus. Tapi sekarang ni dia progress ada. Dah nampak progress. Lepas ni kalau menang Negeri Sembilan, saya ingat PRU, insya-Allah kita akan usahakan supaya kita pergi bersama-sama. Dan itu matlamat yang saya ingat, kemenangan yang kita nak lah sebenarnya antara PAS dengan UMNO. So itu kemenangan yang lebih besar. Bukan nak jadi ESCO ke MB ke PAS, dia tak target macam tu lah. So both party ada kemenangan masing-masing. Jawab tak soalan awak? Menjawab. Panjang tu. Yalah, Macam dah hurai tu. Hurai tu kan. Right. Sebab orang kata politik kan semua ada dia punya helah-helah masing-masing. Ada helah masing-masing. So to hear that betul. is like really macam it's very good lah. Sebab biasanya macam orang cakap benda lain. Ada orang kata, banyak orang kata politik ni kotor lah, jahat lah. Memang betul. Ada that side of politik yang kotor dan jahat. Tapi tak semuanya macam itu. Politik ni ada juga part perjuangan dia. Dan pada saya, orang-orang baik kena masuk politik. Gen Z yang baik-baik kena masuk politik.
Sebab kalau orang baik tak masuk politik, politik ni dikuasai oleh orang jahat. Kalau orang jahat berkuasa dalam politik, orang politik pegang kuasa, dia yang tentukan dasar keputusan dalam kerajaan nak spend duit macam mana, nak beli barang apa, nak cukai awak macam mana. Awak bayangkan awak bagi kuasa ni pada orang jahat. Macam mana? Teruk kita semua. So sebab itu orang baik kena masuk politik supaya politik ni dipenuhi oleh orang baik, kita tendang orang jahat ni keluar. Tapi politik ni rough. So orang baik kena tahan dalam politik ni, kena cekal, kena kuat, istiqamah berjuang dalam politik. So sebab itu orang baik kena masuk politik, kena cekal, dan supaya politik ni dikuasai oleh orang baik. Dan kita tolak orang-orang jahat daripada dalam politik. Itu saya punya ni lah. Lagi soalan? Okey, Tuan Syam. Saya ada satu soalan, tapi kita tengok dulu video ni, boleh tak? Ada video lagi? Ya, sebab dia relate. Relate? Okey. Lagi senang. Okey. Saya playkan jap. Ini siapa? Bersatu merakamkan rasa kesal terhadap tindakan PAS mengadakan rundingan dengan Barisan Nasional tanpa melibatkan semua parti anggota Perikatan Nasional, dan Bersatu akan meletakkan calon-calon Bersatu bertanding dalam PRN Negeri Sembilan, dan semua calon Bersatu akan menggunakan simbol Bersatu. Okey. So, ni pandai je cari video yang panas-panas. So, soalan saya. Okey. Parti Bersatu bertanding di PRN Negeri Sembilan. Sebanyak kerusi 24 kerusi. Diorang bertanding. Okey. So saya nak tanya. Soalan ni saya takut macam, tapi saya tanya je lah Okey, saya tanya je. Nanti kejap. Sebelum tu, awak ni, mak ayah awak ke kawan-kawan awak ada orang politik ke? Tak ada. Tapi awak orang punya soalan ni memang macam orang dah biasa dalam politik je. Tak ada. Kita orang buat research. Research. Okey. So, Parti Bersatu bertanding 24 kerusi. Barisan Nasional 25 kerusi. Okey, so saya nak tanya, adakah Parti Bersatu ni boleh menang besar dalam PRN Negeri Sembilan ataupun kalah besar di PRN Negeri Sembilan? Awak rasa macam mana? Soalan tu boleh, kita tak tahu macam mana prediction. Pada awak, kenapa saya nak, can I ask you something? Boleh tak saya tanya awak? Boleh. Okey. Awak nampak apa isu tak Parti Bersatu bertanding Solo ni? Apa isu dia? Sebab Parti Bersatu dia masih under Perikatan Nasional. Betul. See? Tapi dia bertanding menggunakan bendera je sendiri. Ya, secara solo. So pada awak itu masalah tu? Okey. Dia tak percaya dia punya induk parti tu ke? Perikatan Nasional tu, sebab dia under Perikatan Nasional, betul? Kenapa nak bawa lagi satu identiti, which is dia punya bendera sendiri? Awak ni, awak punya major sains politik ke? Because that question is very pertinent. Saya tengok soalan tu lah, banyak soalan kebat ini ni. Tu soalan kebat juga tu, kebat. So, okay, soalan tu very critical lah. Lebih sensitif pada orang Bersatu. ya ke? Perikatan Nasional saya rasa kan. Saya Macam minta mana saya maaf. nak jawab ni? Tak, pada saya pada dia orang. Pada dia orang. Saya pun masih ada kawan-kawan dekat sana. So, saya nak jawab ni pun, okay, tak apa, saya jawab je lah. Kan? Memang ada komplikasi tu. Saya pun nampak komplikasi tu sebab Parti Bersatu dia masih dalam Perikatan Nasional. Tapi sekarang dia lawan 24 kursi. Ada setengah-setengah kursi dia lawan Perikatan Nasional. So macam mana tu Kan? Betul tak? So saya ingat benda ni tak pernah dibuat oleh orang kot. Betul. So that's why saya jarang tanya, berlaku kan? Bukan, saya rasa tak pernah berlaku. Seolah-olah bertentang, berlawan. Sebab tu I was impressed that you pick that up because benda ni tak pernah berlaku saya rasa. Ada ke berlaku benda ni? I don't think so. Sebab Pernah lagi lah. saya tak pernah nampak dalam sejarah, kalau saya salah betulkan dalam research awak semua, yang parti yang ada dalam komponen satu coalition, koalisi itu tiba-tiba bertanding pakai logo sendiri lawan lawan coalition sendiri. Sebelum mereka ditendang keluar sendiri ke kan, dia belum keluar sendiri, belum ada lagi. Masih lagi dalam masih ni. dalam Perikatan Nasional. So pada saya betul, so is very critical, benda ni memang tak pernah jadilah, saya rasa lah. So soalan awak tadi apa?
Okey. So, Parti Bersatu bertanding 24 kerusi kan, dan Barisan Nasional 25. So 24 kerusi tu banyak. Okey. So adakah Parti Bersatu ni boleh menang besar atau kalah teruk? Atau kalah besar, kalah teruk. Okay. Sebab perbezaan kerusi diorang hanyalah Satu satu. je dengan Barisan Nasional. BN bertanding 25, dia bertanding 24. Ya, saya adalah benda dalam kepala saya lah. Tapi berpeluh dah. tak. Saya dah biasa dapat soalan susah. Okey. Tapi yang saya terkejut, awak orang tanya saya soalan susah ni. Ya, macam mana saya nak jawab? Okey, macam ni. Saya rasa cabaran pada Parti Bersatu. Untuk menyaingi PAS dengan UMNO. Saya rasa dia orang pun tahulah. Tanpa mengguris perasaan kawan-kawan kita dalam Bersatu. Pasal mereka masih dalam perikatan. Walaupun ada sikit lah krisis. Masa berlaku krisis antara PAS dengan Bersatu, masa saya belum masuk PAS lagi. Tapi saya terlibat untuk mendamai lah. Sebab dalam politik ni macam saya biasa kalau perang-perang ni kita dah biasa. Dalam politik tak ada masalah perang. Hari ni perang, esok perang, minggu depan perang. War is not a problem to us in politics. Masa saya daripada kecil, saya dan keluarga politik. Berperang ini macam hari-hari lah. Macam esok perang, hari ni perang, is not nothing to us. Tapi peace atau keamanan itu something that we need to usahakan. Perang perkara biasa, hari-hari perang. So sebab itu bila ada krisis antara PAS dengan Bersatu itu hari, sebab matlamat kita untuk tak nak pecah undi Melayu. Saya yang kata kita PAS kalau bersatu dengan UMNO, bersatu dengan bersatu PAS dan UMNO pergi pilihan raya sekali, kita boleh menang besar, saya cakap. Janji undi Melayu jangan pecah. Sebab sebelum ni kita kalah banyak kursi, parti-parti Melayu kalah banyak kursi sebab undi Melayu pecah. So saya tak nak undi Melayu pecah. So dengan itu saya kata kalau boleh jangan gaduh-gaduh lah. Sebab kita memang, PAS UMNO Bersatu ni daripada dulu berperang. Saya pun dulu berperang dengan diorang. Diorang pun berperang dengan saya. Saya kritik diorang balun saya balik. Biasa, itu biasa. Perang tu biasa. But itu hari masa krisis ni berlaku, saya cakap pada kawan-kawan kita, saya kata, why don't we try peace, saya kata. Berdamai, saya kata. Sebab apa orang kata, kalau kita berdamai, mungkin kita boleh usahakan supaya undi Melayu tak pecah. Saya cakap, let's try give peace a chance. But realistically, saya tahu, saya pun cakap dengan kawan-kawan, realistically susah untuk Bersatu berdamai dengan PAS atau PAS berdamai dengan Bersatu pada ketika itu dan sekarang. Sebab politik ni juga is about manusia. Betul. Pada saya politik ni is about people and power. And siapa yang awak bagi kuasa itu kepada manusia mana awak bagi kuasa itu. That's politik. Dia ada kalau sains politik punya definisi itu macam-macam. Dia politik is about who gets what, where and when. Siapa dapat apa. So sains politik punya definisi of politik is about resource. Awak nak kuasa itu untuk awak kawal sumber. In a way it's true. Tapi to me politik, hari-hari kita punya politik, dia akan be real politik adalah pasal dua perkara, manusia dan kuasa. So bila apa-apa yang melibatkan manusia ni, dia melibatkan hati dan perasaan. Bila melibatkan hati perasaan tu, kadang-kadang kalau orang tu marah, orang ni marah, dia marah, dia tak jadi berdamai. So dia akan bagi masa sikit kepada dua-dua belah pihak. Sekarang ini masih tengah marah dua-dua pada saya. PAS pun marah pada Bersatu, Bersatu pun marah pada PAS. So bila orang tengah marah, awak tak boleh masuk ni, takkan jadilah pada saya secara praktikal. Tapi insya-Allah kita give it time. Kadang-kadang kemarahan ni kalau bagi masa sikit dia boleh okey. Dulu PAS dengan UMNO pun bergaduh teruk. Ingat tak? PAS dengan UMNO bergaduh teruk dulu, tapi sekarang tiba-tiba boleh. So apa yang diperlukan adalah masa dan keadaan dan
untuk hati-hati kita dibuka lah. Tengok, insyaAllah lah. Saya cuba usahakan lah. Sebab saya masuk PAS, tapi saya pun ada kawan, saya ramai kawan dalam UMNO dan saya pun ramai kawan dalam Bersatu. Walaupun saya dulu berperang dengan Bersatu teruk. Dia orang balun saya pun teruk. Dulu dia orang sampai buat report polis, berapa report polis dia orang buat pasal saya. Entah apa-apa, saya baik, saya tak kena tangkap. Masa bergaduh dengan Bersatu dulu, saya lawan dia orang lawan saya, tapi untuk penyatuan kan, so kadang-kadang you have to give it time supaya bila benda tu sembuh kan. Orang putih kata apa, Gen Z pun tahu apa, time heals all wound or something like that lah. Masa akan mengubat luka mungkin. Mungkin kena pergi healing dulu. Kena pergi pergi healing. dulu. Bahasa Gen Z healing. Healing saya tak tahulah kan. Masa generasi saya tak ada healing dah. Tak tahulah, mungkin lah barangkali. Tapi apa maksud saya adalah dua-dua pihak pun tengah marah pasal sesuatu lah. So of course saya sekarang ahli PAS, saya menyebelahi PAS lah. Kalau orang Bersatu terpaksa lawan PAS, saya masuk camp PAS lah sebab saya orang PAS. Tapi pada saya, kalau boleh satu, tak apalah, kita tunggulah insyaAllah. Kalau PRU 16 esok, kan kita berjaya satukan hati-hati. Dalam Quran pun katakan, berpeganglah teguh pada tali Allah dan supaya kita inilah apa ayat Quran tu kan, berpegang teguh dan satukanlah hati-hati supaya kita bersatu padu kan. So apa orang kata, dan hati-hati orang ni kita kena satukanlah, insyaAllah kita dapat. Saya harap sebelum PRU 16 lah. Tapi kalau sebelum PRU 16 tinggal setahun lagi. Kalau tahun depan pun hati masih panas, saya tak tahu lah. Tapi kita doakanlah, insyaAllah. Okey, lagi soalan? Okey, dari side saya rasa kita perlu je hormat apa keputusan parti-parti yang nak bertanding untuk PRN ni. Sebabnya apa-apa pun hak pengundi adalah daripada rakyat. Betul. So rakyat pun ada hak untuk mengundi siapa yang nak memimpin, siapa pemimpin yang mereka nak angkat untuk memimpin negeri diorang kan. So dari side saya macam Tuan Hisham dari side PAS, saya rasa PAS pun rasanya terbuka sahaja untuk bertanding dengan parti Bersatu kan, sebab mereka pun ada hak juga untuk nak bertanding. Mungkin diorang pun ada ada ideologi diorang juga untuk PRN kejap, ni. sorry saya terpaksa cut awak sebab saya tak menjawab soalan awak tadi. Saya baru teringat. Boleh tak saya jawab soalan tu? Boleh. Awak tanya dia menang besar ke kalah besar? Okey, boleh. Saya tak jawab yang soalan tu. Okey, boleh. Okey, jawapan saya rasa Bersatu akan hadapi cabaran lah. Saya tak rasa dia boleh menang besar lah. So jangan ambil hati lah kepada kawan-kawan kita dalam Bersatu. Tapi I think this time around, sebab UMNO bersama dengan PAS, saya rasa UMNO dengan PAS mempunyai kelebihan. Bersatu susah untuk mereka menang besar. Sama ada mereka kalah, berapa banyak kalah tu saya tak tahu. Tapi saya nak saran macam ni, supaya penyokong-penyokong Bersatu undi PAS dengan undi UMNO lah. Walaupun kita sakit hati ke apa kan, sebab kalau undi Melayu pecah, nanti yang menang bukan PAS, bukan Bersatu, bukan UMNO. Yang menang PH dengan DAP yang berkuasa. So kepada kawan-kawan kita Bersatu di Negeri Sembilan, penyokong-penyokong Bersatu pun saya rasa kali ini ketepikanlah dulu kejap kan, sebab kita tak nak PH menang. Sebab saya tahu Bersatu pun tak suka PH ni. Walaupun kita bergaduh adik-beradik kan, tapi kita lagi tak suka yang tu lah. Kan? Yang tu lagi teruk kan, PHDP tu. So baiklah kita penyokong Bersatu Negeri Sembilan, bagilah undi kepada PAS atau UMNO di situ. Awak tutup mata je lah kan, pangkal PN atau PN lah dekat situ. Sebab kalau tidak, PH yang menang. Itu sama ada mereka menang besar atau kalah besar, saya rasa susah untuk dia menang. Okey. Jangan kecil hati lah orang Bersatu. Okey. So ada apa-apa lagi soalan ke? Masa untuk tanya ataupun boleh satu lagi soalan lah. Satu lagi. Okay. So, since saya tahu dekat PRN di Johor, adanya parti muda
Muda dan okey. bersama, betul tak? Betul. Muda dan bersama. Okay. Okey. Since Gen Z ni kenal dengan Syed Saddiq, which Okay. is the represent Yeah. muda. Okey. Kenapa saya tak nampak pun shadow atau bayang-bayang di PRN Negeri Sembilan? Kemana Okey. hilang mereka? Muda you mean? Ya. Lagi satu apa? Dengan bersama. Bersama parti Rafizi. Rafizi kan? That one Rafizi lah. Betul-betul, Rafizi. Rafizi. Oh, Gen Z awak tak kenal Rafizi Oi, bahaya. Rafizi, Gen Z tak kenal awak. Okey, bersama parti Rafizi. Di Johor itu hari dia bawa ramai orang muda juga, bukanlah ramai berapa, tapi orang muda bertanding di Johor. Tapi unfortunately semua hilang deposit. Kalah. Dan muda pun sama. So di PRN Negeri Sembilan saya rasa sebab yalah mereka bagi alasan lah, macam Rafizi kata dia nak concentrate on Melaka. So dia nak lepaskan Negeri Sembilan, dia tak nak bertanding Negeri Sembilan. Dan saya dah teka sebelum keputusan PRN Johor pun saya dah teka, saya rasa bersama ni tak boleh menang apa kursi. Kalau dia dapat satu kursi dia pun dah kira baik, dan kalau dia tak hilang deposit pun saya rasa dah okey. Tapi rupa-rupanya seperti sangkaan kita dia hilang semua deposit. Mungkin pasal itu dia tak bertanding di Negeri Sembilan. Dan satu lagi saya nampak daripada angle political insider adalah sebab MB Negeri Sembilan ni kawan dia. Aminuddin, Datuk Seri Aminuddin, kawan Rafizi, penyokong Rafizi. So Rafizi di Johor dia pecah undi PH. So kalau dia pergi bertanding di Negeri Sembilan, walaupun dia orang kata tak boleh tarik ramai undi, dia akan pecah hilang deposit, tapi at least ada juga undi yang ditarik tu. Dan Negeri Sembilan ni very critical sebab ada kawasan tu menang sikit-sikit, 10 20 undi, 70 undi. Sebab very marginal tu, nipis kemenangan tu. Bayangkan kalau Rafizi masuk, dia pula pecah 50 undi, sebab itu kawan dia Aminuddin kalah macam mana. Walaupun saya tahu dia pun tak suka Anwar Ibrahim, dia pun tak suka PH, tapi sebab mungkin barangkali sebab Datuk Seri Amin tu kawan dia, mungkin. Ada mungkin saya nampak mungkin daripada aspek itulah. Tapi kalau nak tahu yang betul tanya dia lah. Dia kena pergi Melaka. Itu bersama. Muda pun saya tak ni. So saya rasa saya faham kenapa awak tanya soalan ni, sebab sebelum ni bersama dengan muda ni ketengahkan calon-calon Gen Z, betul? Betul. Kan? Tapi tiba-tiba dia tak bertanding. Apa jadi dengan calon Gen Z ni? Kan? Okey, tak apa. Nanti PAS, UMNO, PAS lah. Nanti kita ketengahkan calon Gen Z ke apa, saya tak tahu. Okey. Nantilah saya cadangkan lah kat PRN ke PRU ke kan. Since awak orang, pandai juga politik. So adalah calon-calon muda kan, calon-calon Gen Z, insyaAllah. Dan kepada kawan-kawan kita yang menonton ini, awak tengok Gen Z pun pandai politik juga. Okey, itu jawapan saya. Okey tak jawapan saya tu? Muda. Dan kita tengoklah di Melaka nanti sama ada muda dengan bersama bertanding. Dekat Negeri Sembilan dia tak bertanding. Okey, so sekarang ni kita pun dah di hujung rancangan. So podcast kita pun dah sampai sini sahaja. So Tuan Hisham, esok kita ada tetamu yang very special, eksklusif tau. Bawa siapa? Kita nak bawa peguam perlembagaan untuk Bincang kita pasal? ulaskan adat dan undang-undang Ada undang-undang apa? Negeri Sembilan. Adat berpatih. Betul. So esok awak nak grill lawyer pun awak nak grill juga. Okey. So tunggu esok punya episod. Very eksklusif. So kita jumpa untuk next episode yang akan kita shoot esok. Okey, so saya Natasha. Saya Marisa. Saya Akila. Okey, kita jumpa di next episode Hisham Jalil dan tetamu bersama Gen Z. Okey, bye-bye.